Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syazal bin Syarif, pengacara Subama TV PSS SMK Batu Mau. Melati Mekar di Taman Permai, harum mewangi si bunga seri. Mari bersama kita santuni rancangan ini penuh inspirasi. Hari ini saya ingin memperkenalkan sebuah permainan iaitu petang. Mesti semua tertanya, apa itu petang? Kenapa nama itu petang? Mari kita saksikan. Petang adalah sukan yang menggunakan bol, iaitu bola yang diperbuat daripada logam dan dimainkan mengikut peraturan tertentu. Petang adalah kacukan daripada perkataan Perancis iaitu pipe tangkis yang bermaksud kedua kaki terikat yang menggambarkan keadaan bila seseorang yang bermain tidak boleh mengangkat kaki semasa melakukan perbalingan. Cara bermainnya, pemain akan membaling bola mengikut cara-caranya untuk menghampiri sasaran yang berupa sebiji bola kayu yang berukuran seperti sebiji guli bagi membolehkan pemain mendapatkan mata permainan. Mata permainan bagi sukan petang ialah 13 mata. Seterusnya, mari kita menemukan salah seorang pelajar yang telah mewakili Sukma Pulau Pinang bagi sukan petang pada tahun 2024 yang lalu. Jom. Nama saya Muhammad Adam Arif Muhammad Fauzi. Saya berumur 17 tahun pada tahun ini. Rutin harian saya sebagai seorang atlet, selepas saya pulang ke sekolah, pulang ke rumah, selepas ke sekolah kan, saya akan rehat sebentar ataupun selepas saya akan makan dulu semua. Dalam pukul lepas asam macam tu, dalam pukul 4.40 saya akan turun ke padang untuk start. Nasihat saya kepada siapa-siapa saja yang ingin mencuba, jangan pernah takut untuk mencuba dan sentiasalah percaya dengan percaya pada diri. Lepas tu kalau rasa minat dalam sukan tu, usaha bersungguh-sungguh dan jangan pernah give up. Percaya rezeki Tuhan. Selepas perkongsian sebentar tadi, semua sudah faham apa itu sukan petang. Sekian dari saya dan tim STV, Shaping Tomorrow Through Media. See you guys on next shot. Sayonara. Bye-bye.